Itu benar atau tidak, tapi bila kita bayangkan memang seram daripada Hamzah, Casey, saya dengan isteri pernah memasuki kawasan tempat Casey bertugas, tanah perkuburan yang dipanggil sebagai Kopi Hill ataupun Bukit Brown. Bila pertama kali nak masuk tu memang Casey berat hati. Berkali-kali lalu tak pernah pun mempunyai keberanian untuk pandu masuk ke dalam. Sampailah Casey, isteri saya benar-benar nak masuk, saya kuatkan semangat, saya pandu masuk ke dalam. Masuk dalam Casey, lorongnya punya kecil, tempat kereta lalu ni, dan ia hanyalah one way, kena buat satu pusingan. Dalam keadaan saya memandu perlahan-lahan sebab takut Casey kereta terbabas, termasuklah dalam lekak-lekuk yang ada di sana tu, habis tak boleh keluar. Jadi saya pandu dengan berhati-hati. Tiba-tiba Casey nak tahu, di tepi saya ada perempuan sedang dalam keadaan bongkok, seolah-olah jalan sama laju dengan kenderaan yang saya pandu. Yang saya hairan, isteri saya yang nampak dulu. Para pendengar Ria 897, isteri saya kata, Bang, dekat tepi abang apa tu bang? Bila saya tengok, ya Allah Casey, terperanjat saya. Benda tu sama laju dengan kenderaan dalam keadaan tunduk. Saya pun tekan minyak dan cuba pandu laju, tapi saya kawal kenderaan lah. Lagi laju, lebih laju dia ikut kenderaan saya. Sampai keluar, yang hairan, pandu sampai dekat pintu gerbang keluar dari Kopi Hill. Benda tu terus nampak. Casey, saya nampak dia berhenti, tak ikut kami keluar jauh dari kawasan tersebut. Setelah keluar, saya cari tempat yang tenang dan ramai orang. Saya pergi ke kedai stesen minyak, kemudian beli air minuman, keluar dengan isteri, duduk di luar, tenangkan fikiran dan terbayang-bayang Casey. Wajahnya kami tak nampak, tapi seolah-olah ada benda ikut lari sama laju dengan kenderaan yang saya pandu. Wah, itulah saya cari naas malam-malam hari masuk kubur, hairan Oh ya, saya ada terima kiriman email dari seorang pendengar.